Okay, Assalamualaikum guys. So hari ni kita ada handphone customer. Ada satu handphone ni, dia nama apa ni, kita tengok. Dekat ni dekat kan Oppo je, Oppo. So tengok bateri macam kembung. Tengok bateri macam kembung geng. Rasa macam kembung. Nampak geng? Kau nampak tak bateri dia macam kembung? Cuba perhatikan. Dia kalau kau perasan kan, ni rata sampai sini dia macam naik sikit je. Okay. Kalau tak nampak tak apa. So kita akan bedah siasat. So ni customer cakap dia nak on kena cas. Tapi dia orang cakap bateri penuh, kat sini penuh, tapi bila cabut mati. So aku suspect soket bateri dia mungkin dah tercabut. Sebab tu dia nak on, dia kena cas bagi current masuk kan. Kayaknya dia on tanpa menggunakan bateri, dia gunakan current. Bila current tak ada, mati lah. So aku suspect soket bateri dia dah tercabut. So bila aku tengok bateri dia pun macam kembung, kemungkinan bateri dah rosak. So apa pun kita bedah dulu. Kita try open dulu Ni apa ni? Wow, segi baru ke? Macam ni CD baru. Okay, tak apa. Inilah CD baru ni. Ini sebab dapat tempat buka LCD, buka flashing belakang. CD baru ni. Sekejaplah, kita tepikan dulu. Kita bedah handphone dia dulu. So nak test tak nak ok lah, kita test lah, tengok. Kita test bagi membuktikan. Ok, kita masuk wire, kabel, nampak lambang bateri tu, lambang petik petik apa tu, lambang tengok lambang elektrik tu ada keluar. Lepas tu bateri dia keluar 99%. Banyak tu, 99%. Ni apa rupanya ni? Ok, nampak 99%. Alamak, button dia pun dah macam tenggelam lah. 100 lah. Kita try on. Hidup. Hidup gang tapi kita nak hidup pula. Dia kembali kepada cas 98. Ini bateri lah aku rasa. Ok, tak apa. Kita buka dulu tengok. Kan nama hidup kan, tengok hidup lah. Hidup.
Kalau hidup, maknanya soket dia tak tanggal. Maknanya bateri problem. Tak lain dan tak bukan. Bateri yang problem ni. Krik-krik. Okay. Kalau dah krik-krik tu, kita buka dulu. Kita tengok. Oh, ingat step-step dia pull up the battery. Hati-hati bateri ni. Bateri ni geng. Dulu masa aku ada sekali tu aku nak buka bateri ni lah, tapi handphone Xiaomi lah. Huawei ke Xiaomi Huawei rasa. Aku congkel geng, susah sangat aku congkel pakai screwdriver leper. Congkel sekali dia punya kulit ni kan, screwdriver leper tu kan tajam, tapi kali terkena bateri ni koyak. Bila koyak, teka apa jadi? Keluar asap ke, asap putih. Macam tu. Aku pun dah kalang kabut lah. Macam mana ni? Aku buka cepat-cepat. Sekali tak dapat nak buka. Dia punya asap tu makin lama makin tebal. Lepas tu keluar asap hitam pula. Memang menakutkan lah. Macam gas. Kau bayangkan gas bocor kan. Macam tu lah. Lepas tu keluar api pula geng. Api apa? Aku dengan menggelibah, aku baling handphone tu. Inilah takut dia meletup kan depan muka aku kan. Baling ingatkan mati. Apinya tak mati-mati juga. Lepas tu kau tahu aku buat apa geng? Aku pergi ambil air 1 baldi. Aku pergi siram. Tengah-tengah terbakar tu aku siram. Tapi tak mati juga. Dia akan mati bila dalam ni dia punya sel-sel dia dah habis keluar. Time tu baru dia mati. So aku terpaksa ganti rugi lah handphone tu kan. So kesimpulannya, jangan main-main dengan bateri ni. Lagi-lagi kalau bateri kembung, jangan main-main. Yang ada kes bateri meletup lah apa kan. Mungkin dah kembung. Lepas tu dalam ni ada benda-benda tajam ke kan. Dia terkena bateri tu. Mungkin lah banyak probability. Okay, so handphone ni kita dah buka. Okay,
antara barang-barang yang kita perlu order ni dia punya button, power button, volume up, volume down, okay. So kita boleh beli lah volume up, volume down dia. Volume up, volume down dia pada hancur dia punya getah tu. Okay. So untuk untuk hari ni itu saja. Jadi kesimpulan dia hari kita kalau dah cuba nak buka tu macam tadi kan, kita dah cuba nak buka belakang ni susah kan, pakai besi pun tak boleh nak cabut. Maknanya ada skru dalam dia. Bila ada skru dalam dia, kita nak buka macam mana? Kita buka dia punya casing ni, casing cover belakang ni. Tengoklah kalau ada handphone yang mahal dia pakai kaca. Kalau handphone biasa-biasa pakai plastik je. So lepas tu korang jangan panaskan terlalu lama. Sebab bila korang panaskan terlalu lama, plastik ni dia kadang boleh cair. Bila cair dia tak jadi bentuk asal. Dia macam terkembang ke apa kan. Tu risiko dia kalau plastik ni. Lepas tu bila kau dah panaskan tu, kau try empil sikit kalau boleh. Kalau boleh buka sikit. Lepas tu kau buka pakai kad ni. Biasa kalau kau beli Shopee ada dapat ni, pakai kad ni macam aku buat tadi. Sikit. Sebab gam dia keliling je. Gam dia keliling, tak ada sampai tengah pun. Kalau tengah pun bahagian ni lah, bahagian kamera ni adalah sikit. Jadi kau gosok. Kau jangan gosok tonyoh macam gini, bahaya. So ini je tepi-tepi ni kan. Dia dah sampai depan ni, baru kau tolak dalam sikit. Biarlah masa tolak tu kau try buka sikit, tengok dah sampai mana, ada kabel ke tak dalam tu. Bahaya kalau ada kabel macam contoh macam tadi lah, kabel fingerprint tu kadang banyak orang terkena. Dia gosok kau dah habis fingerprint terus. Kau gosok macam ni, kau try buka sikit sini kan, buka sikit waktu mengendap. Okay, tak ada kabel. Okay, selamat. Okay, tu mana ni? Alamak, ada kabel. Okay, alih sikit. Itulah. Okay, so kesimpulannya macam tu lah. Kalau kau nak buka casing belakang ketat nak mampus, kau cuba buka casing cover belakang ni. Bila kau buka, nanti kau jumpa skru lah. Okay, kau buka skru tu, barulah boleh buka dia punya, orang panggil apa bukan middle frame yang keras tu, dia pegang LCD dengan pegang board. Tu middle frame. Ini dia punya casing belakang juga, tapi yang ni kita terbagi dua lah. Okay, yang ni dia punya macam glass lah.
konon-kononnya. Cover glass. Okay, ni dia punya cover. Cover belakang. Lebih kurang macam tu lah. Tu. So, korang faham Kalau tak faham tak apa. Apa boleh PM Black Roger. Jangan risau. Mana yang aku boleh bantu, aku bantu. Mana yang aku tak boleh bantu, aku cuba bantu. Okay. So, akhir kata, kerja jangan stres-stres. Kerja happy-happy. Santai-santai. Papa Roger. Okay, Assalamualaikum.